jaket paling simple lah. Okay guys, kat depan saya ni ada satu jaket baru windbreaker daripada Hypergear Okay, windbreaker ni sesuai untuk korang yang buat nak pakai untuk daily use ataupun pergi kerja, balik kerja kan. Jaket dia kalau hujan biasa dia macam boleh tahan lagi lah, boleh jadi macam daun keladi lah. Tapi kalau hujan lebat dia tak waterproof lah. Tapi jaket ni dia ringan lah. Ada hoodie. Yang ni kalau nak bawa pergi office pun smart. Style lah, dia lebih kepada casual punya style lah. Lepas tu dekat sini ada reflektif daripada Hypergear. Daripada tangan pun ada adjustment. Di dalam dia, kalau tengok kat sini ada mesh. Lepas tu dia ada hidden pocket kat sini yang boleh lah simpan wallet korang ke, phone korang ke. Ni bahagian dalam dia. Pakai memang selesa, ringan. Harga dia pun 200 lebih je. Tengok kat beg kuning berapa guys.